ada tak kes-kes yang memang betul penyalahgunaan AG ni? Sebab dia di bawah jabatan Perdana Menteri kan. So basically kuasa itu di Perdana Menteri. Ada tak kes-kes sebelum-sebelum ni ke Mungkin salah guna kuasa? Mungkin Pekos boleh bagi contoh lah kan. Isu Zahid Hamidi. Betul? Dia ada berapa? 47 kes. 47 kes. Kes betul. Dan di DNAA Dan NFA lah. dan NFA. Begitu sejak. Ya betul lah tu. Itu kes paling jelas lah. Kalau mungkin dalam ingatan saya rasa mungkin penonton, itulah kes paling jelas lah. Kes Zahid Hamidi ni dia dah masuk stage prima facie. Maksudnya mahkamah dah arahkan Zahid Hamidi untuk membela diri di mahkamah. Dan sepatutnya kalau Zahid Hamidi boleh tiru sadik lah kot kan. Maksudnya lawan lah. Sampai selesai kes kan, 6 tahun lah. Tapi malangnya AG yang berkeputusan untuk DNAA lah. Dan kemudian Zahid minta untuk NFA, no further action kan. Dan sebab itu itulah kuasa AG/Penawar Raya lah. Sebab Penawar Raya ada kuasa untuk memulakan dan menghentikan atau menangguhkan apa-apa, menghentikanlah pendakwaan. Dia boleh tarik balik tanpa alasan. Dan mahkamah menegur AG kenapa perlu tarik balik, sedangkan dia profesi dan membazirkan masa mahkamah dan sebagainya lah. Sebab itulah carangan bersih. Bukanlah kita nak tarik kuasa pendakwaan, walaupun pemisahan ni berlaku kan, AG masih ada kuasa untuk pendakwaan kan, ataupun menarik balik pendakwaan. Tapi apa yang perlu ada mekanisme untuk menjadikan AG lebih beraccountability. Satunya, apa-apa kes yang besar lebih-lebih lagi, kalau dia nak tarik balik macam DNA lah, dia nak bagi DNA pada nama-nama orang yang melibatkan kes kepelikan awam. Sebab kes Zahid ni kepelikan awam kan. Ada Yayasan Akal Budi dia tu kan. Ada 2 kes dia sebenarnya, tapi tak apalah. Jadi dia perlu bagi satu justifikasi.